Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Tengah masak belaka tu ke? Tengah-tengah hari cuti ni, masak lauk benda saya awak hari ni. Hari ni Mokti tak mahu share menu lauk tengah hari lah. Mokti nak share menu lempengnya. Nak buat makan petang-petang. Saya kena buat ni lempengnya ni. Senang dok lalu, siapa-siapa pun boleh buat ni. Tapi sedap. Cayalah sedap ni. Dia simple je. Tapi kalau kena dengan kuah kari ke, kuah gula ke, memang jadi lah. Kena ada kopi o, teh o, bereh. Bahan-bahan dia kena ada nyo muda. Kena cari nyo muda. Kalau ada pokok boleh ambil pokok tu. Kalau tak ada, ada lah tanya Mokti nak cari dana nyo muda. Nyo muda ni biasanya Mokti ambil dengan belilah. Kalau nak beli. Kadang-kadang poci yang jual air nyo tu, dia ambil hok kerah sikit. Biasa hok kerah ni dia tak jual dah. Jadi dia kadang-kadang dia buang je. Minta lah dengan dia tu. Kita boleh minta. Lepas tu kita kikir isi dia tu. Kalau dijual pun beli je lah. Lepas tu kita bubuh gandum, gula, garam. Tu je bahan-bahan dia. Tak ada sukatan sangat-sangat lah. Bubuh je gandum. Lepas tu bubuh gula sikit. Dia nak kena ada rasa manis-manis sikit. Lepas tu masin. Bubuh garam dalam sesudu kecil tu. Lepas tu bubuh airnya. Dah kita pergi dekat orang jual airnya kan. Jadi belilah airnya tu. Jangan letak gula. Jangan letak air batu. Beli airnya je sutih. Lepas tu bubuhlah dalam tepung tu. Kucah kalau tak cukup airnya tu boleh tambah dengan air biasa. Air biasalah, air sejuk biasa tu. Lepas tu dah kucah-kucah macam wak jepuk tu, tapi dia cair sikit je pada jepuk. Kena lembut sikit lah. Kalau pekat tak ada masalah, tapi dia akan jadi keras sikit lah. Lepas tu kita pun bakar lah. Goreng atas kuali ni. Mokti non-stick lama ni, dia tak berapa non-stick mana. Jadi kita bubuh minyak dulu sikit. Lepas tu kita pun wak nipis gitu. Wak lepeng. Wak nipis. Kalau saya awak berahi wak tebal, awak tebal sikit. Mokti berahi tebal sikit, jangan nipis sangat sebab kita nak berasa lepeng tu lah dengan nyo tu. Nyo besar-besar. Mokti berahi wak nyo besar-besar. Bila dia masak nyo tu, dia jadi lembut je. Sebab nyo muda kan. Masa kita kokok tadi dia keras sikit, tapi bila dia masak dia jadi lembut sangat. Rasa manis-manis. Lepas tu rasa lemak-lemak nyo, air nyo. Allah sedap ni. Kalau buat sendiri boleh bubuh nyo banyak. Carilah nyo muda. Pergi cari dekat kedai hok jual nyo. Biasa ada banyak je. Kadang-kadang dia buang je nyo ni, hok kerah tu. Senang je nak buat ni. Awak makan petang siap awak. Selamat mencuba.